Right, kita kembali lagi untuk senarai bawah 2000 pula kali ni. Ini aku rasa the most popular one sebab ramai gila orang tanya bawah 2000. So this is the most phone lah yang aku boleh listkan untuk korang semua. Aku tak silap aku ada dalam 8 phone untuk bawah 2000 ni. So pilihan ni memang banyak gila. So korang pilih yang mana satu. So jom kita mulakan. Macam biasa, jangan semakan cik. Let's go. So, untuk telefon yang pertama ni, masa aku buat video ni dan juga masa video ni keluar, most likely Poco F7 ni tak keluar lagi. Tapi dah banyak leak online dan harga dia pun kita dah tahu bawah RM2,000. So, apa yang membuatkan Poco F7 ni pilihan aku terbaik untuk bawah RM2,000? So, first kali, dia datang dengan Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4. Antara chipset yang power gila untuk bawah harga RM2,000 ni. Lepas tu dia datang dengan display 6.83 inci jenis AMOLED dengan 1.5K resolution dengan 120Hz refresh rate. Lepas tu dia punya brightness pun boleh mencecah sehingga 3200 nits. So, memang cerang gila kat sini. Bateri pun besar gedabak juga, iaitu 6500 mAh dan datang dengan fast charging 90W dalam kotak tu. Untuk spek yang selebihnya ni aku tak boleh beritahu lagi disebabkan aku pun tak pasti yang mana betul atau salah, disebabkan variant global dan variant India dan lain-lain tu tak sama. So apa yang korang perlu tahu, harga dia bawah RM2,000 dan dia pakai Snapdragon 8S Gen 4. So stay tuned for that phone. Dan kalau korang nak beli sekarang ni mungkin tak ada lagi link, but nanti dalam lepas 26 hari bulan dah keluar launch, korang tekan link pembelian. Dan by the way, sampai 1 Julai ni korang boleh dapat diskaun kalau korang beli melalui link affiliate Shopee aku ni. So go for it. So korang boleh dapat lah RM100 diskaun. So jangan lepaskan peluang ni lah. But kalau korang yang jenis nak cepat, nak benda yang sama macam Poco F5, korang boleh try iQOO Neo 10. Ini right now lah, sebelum Poco S7 keluar, aku rasa this is the best phone under RM2,000. Dia datang dengan sama juga Snapdragon 8S Gen 4, really powerful. Lepas tu datang dengan paparan yang sama agak 6.78 inci jenis AMOLED dengan resolusi 1.5K, tapi dia punya refresh rate lagi tinggi, itu 144Hz, dan dia punya brightness pun lebih tinggi, iaitu 5500 nits. Dan apa yang paling best, bateri dia besar gila, 7000 mAh dengan fast charging 120W. Yes, technically spec wise dia macam up sikit daripada Poco, but benda yang aku tak berkenan dengan iQOO ni, dia punya OS yang kurang sikit untuk aku, iaitu dia punya Fun-Touch OS yang aku tak tahu lah, bukan semua orang suka lah, dan aku sendiri personally kata aku tak berminat dengan Fun-Touch OS ni. But overall, kalau korang hardcore gamers, this is the best phone you can get under RM2,000 right now. Okay, kita tolak pasal gaming pula, kita masuk pasal kamera pula. Kalau korang nak kamera yang boleh tahan padu juga bawah RM2,000, korang patut try out Vivo V50. Technically dia punya V50 dengan V40 lebih kurang je, but V50 just like a little bit upgrade dengan dia punya Snapdragon 7 Gen 3, which is not the most powerful dalam market sekarang ni. But kalau korang yang nak fokus kamera, this is one of the best dengan dia punya Zeiss collaboration. Hasil-hasil gambar dia pun memang cantik. Untuk spek selebihnya, dia datang dengan skrin sebesar 6.77 inci jenis AMOLED Full HD Plus dengan 120Hz refresh rate, dan brightness pun tinggi, iaitu 4500 nits. Dan untuk bateri datang dengan 6000 mAh Blue Volt battery dengan 90W fast charging. Dan macam aku cakap tadi, kamera dia datang dengan 50MP Zeiss main camera dengan OIS, dan juga ada 50MP ultra wide dan 50MP selfie. So semua dekat sini ada 50MP. So kalau korang nak ambil gambar, Vivo V50 ni mungkin menjadi pilihan korang. Okay, untuk pilihan keempat pula, kalau korang yang nak pakai phone pada jangka masa yang lama bawah RM2,000, ke 6 tahun 5 tahun, tolak tepi phone lain, korang tengok Samsung Galaxy A56. Walaupun dia punya spek agak underwhelming kalau compare dengan semua telefon list ni, but that software experience dan juga software update dia yang power membuatkan dia terbaik jugalah bawah RM2,000 ni. Dia datang dengan Exynos 1580, which is pretty good bagi aku. Lepas tu skrin dia pun besar, 6.7 inci Super AMOLED Full HD Plus dengan 120Hz refresh rate, dengan kecerahan dia yang agak mengecewakan kat sini, iaitu 1900 nits. Dan bateri pun tak besar, iaitu 5000 mAh sahaja dengan penyokongan fast charging 45W, tapi tak bagi charger lah kat sini. Untuk kamera dia datang dengan 50MP main camera dengan OIS, 12MP ultra wide dan 5MP macro. Manakala untuk selfie dia datang dengan 12MP. Dan untuk selebihnya tak ada apa yang special sangat selain daripada main software update, but it is what it is lah untuk Samsung. Kalau korang suka Samsung, this is one of the best untuk bawah RM2,000 tu. Melainkan kalau X-Flex chip lah, but itu cerita lain kat sini. Untuk telefon yang kelima pula, kalau korang suka AI dan juga suka kamera yang hebat dan ada film emulation atau simulation, Honor 400 ni mungkin menjadi pilihan korang. Dengan harga bawah RM2,000 juga, korang akan dapat telefon dengan Snapdragon 7 Gen 3, which is a bit underwhelming but still powerful enough,
Datang dengan skrin yang flat dan aku suka kat sini, iaitu 6.55 inci jenis AMOLED dengan 120Hz refresh rate, dan brightness dia yang tinggi gila iaitu 5000 nits. So memang tak ada masalah kalau korang yang nak guna di bawah cahaya matahari tu. Bateri pun besar 6000 mAh dengan penyokongan 80W Honor Supercharge yang ada dalam kotak tu. Dan macam aku cakap tadi, dia datang dengan 50MP, kamera utama 12MP ultra wide, dan manakala untuk selfie dia datang dengan 50MP. Walaupun tak ada foto, but hasil gambar dia dengan hard quad portrait dan juga dia punya film simulation membuatkan dia antara pilihan terbaik kalau korang yang mencari telefon yang ada kamera yang hebat tu. Kalau korang yang nak telefon yang nampak hipster sikit, mungkin korang patut consider Nothing Phone 3A ni, dengan dia punya glyph kat belakang tu yang membuatkan dia lebih unik dibanding dengan semua telefon-telefon lain kat pasaran ni. Dan lagi satu, software experience dia yang hebat dengan Nothing OS. Nothing Phone 3A ni mungkin menjadi antara pilihan terbaik jugalah. Dengan starting harga bawah 2000, korang akan dapat telefon dengan Snapdragon 7S Gen 3, which is a bit weaker daripada 7 Gen 3 yang biasa tu, but it's okay kalau korang yang nak software experience yang hebat tu. Untuk kamera dia bagi aku biasa saja, tak ada apa yang hebat sangat, tetapi macam aku cakap, software experience yang bagus. Kalau korang yang tak kisah pasal performance dan juga kamera yang hebat sangat, Nothing Phone 3A ni mungkin jadi yang terbaik. Dan aku tak ada cerita banyak sangat disebabkan bagi aku overall spek dia sangat-sangat biasa saja, but hey, it is something yang menarik lah kalau kau masuk dalam list ni. Dia tak adalah macam boring sangat dengan spek saja kan. At least Nothing Phone ni dia bagi something yang unik dekat korang, experience yang berbeza. Faham maksud aku? Kalau korang yang nak telefon yang daya tahan yang hebat, boleh tahan seharian lebih, Realme GT70 ni mungkin menjadi pilihan korang. Dengan bateri yang besar gila 7000 mAh, memang susah gila nak habis. Lepas tu dia punya overall spec dia pun not bad, iaitu MediaTek Dimensity 8400 Max, display dia 6.8 inci dengan 1.5K LTPS AMOLED dengan 120Hz refresh rate. Memang sangat sesuai kalau korang yang nak main gaming dan juga multimedia tu. Bercakap pasal bateri 7000 tadi, dia juga datang dengan fast charging 120W dalam kotak tu. So korang dapat bateri besar dan juga fast charging yang hebat. So it's a win-win situation kat sini. Lepas tu juga untuk kamera datang dengan 50MP Sony IMX 615 dengan memori 12GB dengan storan 512GB storan, dengan 12GB RAM dengan storan 512GB. Secara overall Realme GT70 ni is okay, tak ada apa yang hebat sangat, but kalau korang yang nak phone dengan bateri yang lasak tu, telefon ni antara yang terbaik jugalah. It's not the best dari segi chipset dan kamera, but you guys getting that insanely good battery performance kat sini. Dan untuk telefon yang terakhir, iaitu Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Kalau korang tak pernah tengok lagi pasal telefon ni, aku pernah review kat TikTok aku, korang boleh check it out, even YouTube Shorts aku. But telefon ni bagi aku overall is quite solid lah. Dia datang dengan MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, memang nice. Lepas tu harga dia sekitar RM1,599 ke RM1,699 saja. Memang lagi murah daripada kebanyakan telefon kat sini. Apa yang ditawarkan? Dia datang dengan display 6.78 inci AMOLED Full HD Plus dengan 144Hz refresh rate. Lepas tu dia juga datang dengan bateri yang besar, iaitu 5200 mAh dengan 100W fast charging yang dalam kotak tu. Dia juga ada support untuk 50W wireless charging. So kalau korang yang nak something yang ada wireless charging tu, ini antara telefon yang terbaik juga. Dan lagi satu benda yang best, dia juga ada satu LED light kat belakang tu yang akan ikutlah korang dapat noti, korang tengah charge dia akan menyala, which is something yang agak unik lah. Macam aku cakap tadi, ada dekat Nothing Phone saja, kat sini dia berbeza sikit. So bagi aku Infinix punya phone ni menarik juga kalau korang looking for something yang berbeza daripada typical phone dalam list ni. So itu saja untuk listing aku kali ni. Memang panjang ni disebabkan kira 8 telefon. So yang mana menjadi pilihan korang? Cuba korang tulis kat comment section tu. Untuk list yang terakhir, hujung bulan ni kita akan buat pasal flagship killer pula. So stay tuned for that. Kalau korang yang nak tengok versi yang lebih pendek, korang boleh check TikTok ataupun akun YouTube Shorts versi yang lebih pendek. Lebih kurang yang list dia, cuma lebih pendek, aku summarizekan mudah untuk korang faham. So itu saja. Assalamualaikum. Bye bye.